Hi guys, welcome back to Balkis Anis channel. So, malam ni esok lagi cuti. Esok cuti 16 September. Okay, esok bagi cuti. So, malam ni bagi nak kemas rumah sikit. Korang tengok bersepah sikit sebab tadi macam yelah, situasinya bersepah je lah. So, malam ni bagi nak clearkan semua supaya esok I boleh jalani hari dengan fresh, tenang. So, jom teman saya mengemas. Okay, let's go. Kat sini bersepah sebab Salsa ada kat sini sekarang. Ni dia tak main sangat phone ke iPad ke, so dia main je ni. Sekarang bagi nak kemas dulu. Jom kita kemas. Bagi dah suruh dia letak tadi dalam ni. Lepas tu cakap, saya nak main. Tiba-tiba main sekejap je. So, kemas je lah. Nampak I suka. I dah lama tak buat video kemas-kemas rumah macam ni. Masukkan dalam kotak. Alah, mana ni? Mana ni ha? Ini buku Salsa. Buku Salsa ni macam boleh beli dekat DIY. Okey jugalah buku ni untuk korang yang dia dah ada tulis-tulis macam ni. Happy, sad. Ni Salsa colour tau. Ni saya. Dan ni, yang ni baju dia. Kita tengok baju dia bagi colour pakai ni. Bagi colour pakai ni. Best korang. Sebab dia macam terang je colour dia. So, kita kemas dulu yang ni. Esok mungkin dia nak guna lagi. So, kita letak dekat bawah ni je. So, baiklah. Clearkan meja sekarang. Saya tak nak sentuh dapur lagi. Saya nak settle yang luar dulu. Okay. Yang kat luar tu sekarang I nak clearkan yang kat dapur pula. Sebelum I pergi buang semua sampah, so I nak clearkan yang kat dapur. Let's clean together. Guys, tadi bagi saya keluar beli barang dekat Eco Shop. So, alang-alang tu kita haul sikit barang-barang Eco. Okay. First, letak kat atas ni layer. Senang, tak payah tunggu. Okay, bagi beli penutup ni. Sebab kuali bagi yang biasa masak tu tak ada penutup. So, I beli ni untuk tutup makanan kan. So, next. Lepas tu ada apa? Oh, ni macam okay, ni straw brush. Untuk straw. Ini adik saya punya. Not me. Okay, lepas tu dia beli ni. Mungkin dia nak buat Maggi kot. Saya rasa tak tahulah. Dia juga yang beli, not me. Lepas tu bagi beli penutup lagi untuk macam dia beli penutup lagi untuk bagi duduk bawah. Yang ni untuk kuali. Ngam. Wow. Ni untuk penutup kuali IKEA tu yang saya beli. Dia tak ada penutup. Next, kita ada roti. Roti RM2. Dia RM3. Ni RM2 dan 4 something pun. Okay.
Bagi beli roti sebab bagi nak buat, bagi beli roti sebab bagi nak buat breakfast. Breakfast bagi tengok dekat Lemonade ataupun TikTok, terlalu banyak resepinya menggunakan roti. Saya ni bukan penggemar roti, jadi jarang-jaranglah saya beli rotinya. So bagi beli dah juga. Ala-ala salsa ada kat sini, kita boleh buat breakfast untuk dia roti. Dia suka roti. Okay, lepas tu saya beli juga, penat dah tunduk sekejap ya. Okay, lepas tu bagi beli sudu. Sudu ni untuk bagi kacau kopi. Yes, kopi. Next, bagi beli zip bag. Zip bag ni bagi suka letak lauk-lauk basah macam tu, sebab jimat ruang berbanding bagi letak dalam tupperware. Sebab kalau tupperware dia makan ruang yang agak besar and penuh. Kalau bagi beli ais apa semua dah tak boleh nak letak dah. So macam ni lah bagi simpan. Ting. Okay, next. Apa lagi Van? Okay, ni adik Balkis beli untuk letak yang panas-panas tu kan. Okay, next. Bagi beli ni Brush Brush series. Bagi beli yang ni sebab bagi nak brush kasut. Kasut bagi pergi camp hari tu tak basuh lagi. So bagi beli yang ni untuk bagi brush. Okay, next kita ada tisu. Ni adik saya. Lepas tu ada lagi tak benda-benda. Okay, sekarang kita ke fasa makanan. Okay, first bagi beli ni cappuccino Aichong. Bagi kurang beli yang lain sebenarnya, kecuali kalau yang ni. Suka beli yang Aichong, yang coffee mix yang merah ni. Bagi kurang, tak pernah lah mencuba beli yang perisa-perisa lain. Tapi disebabkan ni ada sumbangan rahmah, so bagi beli alang-alang nak cuba tu. So bagi ambil caramel macchiato. Lepas tu cappuccino. Dan ni yang kopi yang Aichong punya lah. So bagi nak try. Kalau okey dengan selera saya boleh bertukar. Tapi bagi tak akan bertukar kot sebab yang ni too expensive juga. Tapi tak tahulah, tengoklah keadaannya macam mana. Next, ada bon chili. Yang ni adik Balkis nak juga. Dia cakap sedap juga. Oh, satu lagi. Matcha latte. Ni matcha latte. Ni bagi boleh try, bagi nak try. Bagi pun macam tering-tering latte lah sekarang. Dah macam trend kan latte. Tapi saya tak pernah minum latte actually. Bagi rasa latte ni macam rumput sikit. Macam makan tumbuhan hijau macam tu. So next, kita ada pizza gummy. Ini untuk salsa. Lepas tu nak cuba santan kelapa. Yang ni kalau okey boleh lah. Bagi sebab tak ada kat situ kara ke apa. So yang ni je ada. So bagi beli je lah. Last bagi beli tepung gandum ayam. Okay, tepung gandum ayam. Yang ni best. Bagi dah pernah rasa banyak kali. Kalau nak buat ayam celup tepung ke apa, ikan celup tepung pun sedap. Yang ni korang belilah yang ni. So itu saja haul saya. Oh last, bagi beli pelapik kaki. Dia nampak kecil kan, tapi sebab bagi nak letak depan toilet yang toilet bagi. So tak naklah besar-besar sangat and nak nampak more extend. Yelah, tengok I beli something for you. Look, tengok ni. You want to try this or not? Pizza gummy lah. Aku nak try.
tak sedap sangat. Saya nak pergi mana? Nak pergi saya nak pergi buang sampah. Apa awak nak apa? Bang tak lagi kerja. Buang sampah. Bye. So itu sajalah vlog lagi semalam ni. Ni bukan selalulah night routine Balkista. Ni kadang-kadang jarang-jarang je. So kalau night routine saya yang biasa saya tidur. Waktu macam ni saya dah tidur. So itu saja video Balkis pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye.